Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan. Selamat datang kembali ke Cik Channel 5306. Di video kali ini kita akan berkongsi membuat tat nenas Roslinda yang rupawan dan cara pembuatannya juga amat mudah, sesuai untuk dijadikan sajian pada Hari Raya Aidiladha ini. Dan ia juga boleh menjadi salah satu daripada kuih untuk dibuat hamper ataupun boleh juga dibuat jualan sebagai sumber pendapatan. Sekarang marilah kita lihat apakah bahan-bahan dan cara-cara untuk membuatnya. Kawan-kawan, kita memerlukan 500 gram lemak. Jadi saya menggunakan margarin dan juga mentega. Yang ini margarin 250 gram dan mentega ni butter 250 gram. Gula yang telah saya kisar menjadi gula halus sebanyak 100 gram. Saya gunakan telur kuning saja sebanyak 4 biji. Dan kita akan menggunakan speed yang paling rendah dahulu, iaitu nombor 1. Kita akan masukkan tepung gandum yang telah diayak. Jumlahnya 700 gram. Guna kelajuan yang paling rendah, iaitu nombor 1. $200 gram susu tepung. Okey, ini pun kita akan masukkan sekali lah. Dan kita akan gaul dulu. Periksa adunan sama ada ia bergabung dengan sempurna dan tekstur dia pun tidaklah keras. Sekarang kita uli pula dengan tangan sebentar sahaja. Okey, dan kita ambil sedikit daripada adunan ni untuk kita buat topping dia. Okey. Saya ambil dalam macam segumpal. Kawan-kawan, jam nenas ataupun selai nenas ni saya beli saja di kedai dan kita bentukkan bulat-bulat sebelum kita memulakan untuk membuat tat nenas ni. Untuk pertama kali menggunakan acuan tat ni, kita sapulah sikit dengan minyak dan bulat-bulatkan adunan dough ini seperti bola pimpong dan saiznya hendaklah lebih besar daripada jam yang telah kita bentuk, ya. Tekan dough menggunakan pressure untuk membuat lubang dan lebihan dough yang ada tu kita potonglah dan pastikan ianya rata. Ambil jam nenas masuk dalam, lepas tu kita ratakan dia macam tu. Okey. Kita dah selesai membentuk jam tat ni. Tetapi kita nak buat jaringan ataupun jala di atas jam tat kita sebagai topping dia, ya. Untuk membuat topping jala ataupun jaringan, kita ambil dough yang telah kita ketepikan tadi lebih kurang 200 gram dan kita campurkan dengan 50 ml air masak yang telah sejuk. Gaul supaya adunan ini bergabung dengan sempurna. Masukkan topping dough ke dalam packing bag. Kita bubuh klem dan potong ujungnya sikit. Mula kita buat line yang tengah ni dulu. Lepas tu yang belah kiri ini belah kanan. Lepas tu kita buat macam tu.
Kita telah membuat jala menggunakan 3 barisan dan berikutnya kita akan menggunakan 5 garisan pula. Betul-betul tengah macam tu. Lepas tu buat sisinya lagi 2. 2. Jadi buat sini 2 juga. Jadi semua ada 5 line. Pada sini naik ke sini. Tu buat yang ni dan sini. Lepas tu yang ini pula. Ini dah ada 3 Ini kita buat 2. 1. Okey, dah siap ya. Ulang-ulanglah buat begini sehingga semuanya habis dilakukan. Okey. Kawan-kawan, ini adalah 50 ml telur kuning daripada 3 biji telur. Kita akan campur dengan minyak ini jadi lagi 50 ml. Ratio dia adalah 1:1. Sementara itu, kita panaskan oven kita, suhunya 160 darjah Celsius, api atas bawah selama 10 minit. Dan kita punya dulang pembakar di shelf yang kedua, api atas bawah, suhunya 160 darjah Celsius dan masanya adalah 30 minit. Inilah hasil tart nanas Rosalinda yang telah kita bakar dan kita akan sejukkan dahulu ya. Setelah kuih kita ni dah sejuk, kita bolehlah keluarkan daripada acuannya. Picit sikit macam tu. Kita pusing. Okey. Macam ni ya. Bahagian bawahnya dan ini bahagian atasnya. Kemudian susun tart ini di atas metal rack dan kita redaikan dia dulu sebelum masuk ke dalam bekas. Simpan tart ini di dalam botol plastik yang kedap udara ataupun di dalam balang kaca yang kedap udara. Pandangan cara lebih dekat, tart ini telah dibelah kepada 2 bahagian. Bahagian luar, pastry di luarnya rangup tetapi pastry di dalamnya sangatlah lembut. Manakala bahagian dalam, inti nanasnya tidaklah keras dan baunya sangatlah harum. Rasanya masam-masam manis tetapi sangat enak. Uji rasa dilakukan. Dia punya pastry dia ni ya. Bismillah. Oh kawan-kawan, pastry tu saya tak payah kunyah. Dia cair di mulut. Okey. Dan kita rasa pula dia punya jam bahagian dalamnya. Wow, hebat. Gabungan pastry dan juga inti jamnya amatlah padu dan mantap. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha dan tidak dilupai semua kawan-kawan yang telah menonton video ini hingga tamat. Terima kasih juga ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye kawan-kawan. Kawan-kawan, silalah klik 2 lagi video di layar akhir video ini, iaitu cornflakes madu dan juga kek marble kayu viral.